So, it's time untuk makan tengah hari. Menu saya hari ni ikan siakap masak lemak dengan ada 4 carrot. So, dengan kuah, kita tengok gula saya sekarang adalah 6.4 gula saya. Kita akan makan, habiskan dengan minum air masak. Kita akan tengok selepas 1 ke 2 jam berapa tinggi gula saya naik dengan makanan yang standard ni. Okay? Dah selesai, ikan siakap masak lemak memang sedap. Berapa gula saya naik lepas makan. Sekarang dah pukul 6 petang, update daripada makan petang tadi. Aku makan lebih kurang dekat-dekat pukul 3, 2.50 lebih kurang macam tu. Masa tu bacaan aku 6.8. Lepas pada tu, dalam masa sejam tu dia naik sampai 8.9. Dah naiklah sampai 8.9 tu, dia turun. Tapi turun dia tu taklah terlalu crash sangat. Dia turun 8.3, 7.9, start turun mendata slow sampai dekat-dekat pukul 5 tu dia turun sampai 5.1. Ada munjenam yang ke bawah sangat. Dan waktu tu aku rasa sangat-sangat mengantuk. Aku tengah nak menunggu turn untuk butir rambut. So bila aku tunggu butir rambut tu memang aku tertidur lah, sampai tertidur. Sebab terlalu rendah sangat, aku tak tahu kenapa. Aku tak perasan pun. Tapi bila dah potong rambut tu dia start naik 5.5, 6. Sekarang ni dah turun balik sampai 5.1. Tapi sekarang ni aku rasa okey lah. Dah rasa macam ada tenaga dan tak rasa macam mengantuk dah. So kalau nak aku try makanan apa lagi ataupun minuman apa lagi, cuba korang komen.